Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kenapa hingga sekarang anda tidak mempunyai website? So, saya baru tahu menjual produk membina website menggunakan Blogspot atau Canva lah. Kerana untuk saya, Blogspot atau Canva adalah sebuah produk yang zero cost lah, terutama untuk pelaku kecil, mampu untuk memilikinya dan mampu untuk membuat sebuah blog yang mudah untuk anda, kerana dia tidak banyak coding, tidak punya HTML, hanya plug in saja, dan kami sediakan semua template untuk anda secara percuma. Sebab tu kami saya milih Blogspot dan Canva khas untuk pelaku kecil. So anda tahu website ini amat penting, okey, dan anda tahu saya nak buat sebuah website bagus untuk mengembangkan bisnes saya, tetapi anda tidak membuat. Dan setelah saya menganalisa banyak customer saya, ramai yang tidak lagi membuat website. Ada banyak sebab. So sebab pertama adalah saya nak website tapi tak ada bajet. Inilah selalu masalah utama, kerana mereka fikir untuk buat sebuah website yang bagus adalah mahal. Yes, mahal jika anda hendak buat sebuah website e-commerce bahasa sini. So ramai pelaku kecil yang baru ada 1, 2, 3 produk, mempunyai satu cita-cita yang terlalu tinggi, hendak membuat sebuah e-commerce. Jangan dulu. Buatlah sebuah website syarikat dan sepages saja sudah mencukupi untuk jual produk anda. Kenapa perlu e-commerce? E-commerce memang bagus, ada add to cart dan sebagainya untuk tracking, tetapi dengan kita punya cost atau revenue kita yang belum cukup tinggi, adalah lebih baik kita membuat website syarikat dan juga pages. Dan ramai syarikat besar pun membuat pages dengan website saja. So lebih murah. So bajet untuk yang ini adalah amat murah. Dalam masa kelas kami harga RM99 saja. Tak ada masalah kat situ. Alright. Kedua, anda takut, okey, anda ada bajet untuk buat website, tapi anda takut ada kos-kos yang tersembunyi. Tidak ada. Okey. Jika anda beli e-commerce, yes, seperti WordPress, Shopify, Easy Store, dia beli, anda dapat sebuah e-commerce, tetapi jika anda nak tambahkan macam tu sistem pembayaran, anda nak tambahkan orang kata abandon chat, anda kena beli dah tambah duit. So artinya dari sisi masa, jika anda kasih sebuah website tu cukup power, anda kena beli banyak plugin atau add-on yang perlu anda masuk ke dalam website anda. Tetapi jika anda menggunakan Blogspot, website saya menggunakan Blogspot dan saya page menggunakan Canva, tiada apa-apa bayaran tambahan. Itu dapat, kerana gateway payment kita hanya menggunakan Toyobi, okey, atau anda nak menggunakan WhatsApp saja. Itu saja. Tujuan kita menjual adalah untuk kasih kepercayaan. Artinya website syarikat untuk beri kepercayaan tentang produk anda dengan artikel seperti about us, tentang company anda dan dari anda. Manakala sales pages adalah sebuah halaman untuk menjual tentang produk anda dengan testimoni, dengan masalah, dan kedua ni link bersama untuk menunjukkan trust. So mereka trust, mereka beli. Itu tujuan kita buat sebuah masterclass website. Kita tak ada kata nak tracking sampai untuk add warden chart pun tak ada. So lebih ringkas dan mudah untuk diaturkan dan tiada kos tersembunyi. Okey. Nombor 3, saya tak faham teknikal, semua nampak susah dan serabut. Ya, memang susah dan serabut jika anda menggunakan e-commerce website. Saya sering sebut tentang e-commerce ni, sebab saya banyak pengalaman membina 2 e-commerce. Satu menggunakan WordPress, satu menggunakan Easy Store. WordPress memang hancur kalau tak anda nak buat, sebab dia banyak plugin dan banyak manual. Manakala untuk Easy Store mudah lah, dia banyak add-on, tetapi dari segi susunan semua anda kena faham juga sedikit teknikal di situ, dan memang susah rabut lah. Tapi jika anda ada 3-4 produk, kenapa anda perlu buat e-commerce? Itu salah saya kat sini. Anda boleh buat e-commerce jika ada 50 produk atau 60 produk. Yes, ada produk banyak. Anda nak buat satu sale, sebuah website, e-commerce okey. Tapi 2 produk, tak perlu. Dan Blogspot dan Canva tidak mempunyai technical. Blogspot, technical knowledge-nya paling tinggi adalah orang kata dari segi layout saja. Layout ubah atau tukar sedikit nama. Nama menggunakan HTML itu bukan memberikan untuk anda. Mudah sangat. Dan tambah langsung tak ada coding. So lebih mudah untuk anda fahamkan membina sebuah website syarikat dan juga Canva. Kamu menggunakan pages dengan cara yang mana tanpa coding. Okey. Pendek kata, jika anda nak belajar tentang website, cari website yang platform yang mudah, tiada teknikal, dah fahamkan prosesnya. Setelah anda faham proses semua bagaimana sebuah website syarikat, structure dia semua, baru jika anda rasa dah berkembang, anda boleh pindah ke e-commerce. So, maksudnya anda sudah mempunyai sebuah pengetahuan yang jelas. Okey. So, tak susah. Tak boleh teknikal lah. Jika anda bakal masalah kami lah. Memang cukup mudah. Okey. Dan seterusnya mengatakan AI overshadow website. So, jangan kujut tentang AI. Jika anda cari di Google, betul, ada AI overview. So, aku keluar yang tentang apa tu?
Blogspot. Aku keluar AI overview terang tentang apa tu tentang Blogspot. Saya nak berproduk ini, aku keluar AI overview atau Google Shop, aku keluar terangkan produk. So website tidak berguna. Ini adalah satu fahaman yang amat salah. AI sebenarnya adalah satu alat untuk membantu di sana. Semua orang fikir AI ini di Google. Sebenarnya AI, anda boleh buat agent AI. Anda boleh buat chatbot AI untuk menjawab pertanyaan customer. Anda boleh buat macam mapping, contoh untuk sebagai anda homestay, anda boleh buat satu sistem mapping daripada homestay anda pergi ke area mana, berapa jauh jaraknya, anda boleh buat tu. Alat untuk membantu bisnes anda. Okay? So dalam masa kelas bersama kami, satu alat untuk membantu kami menggunakan AI adalah membuat chatbot. Kami mudah chatbot, lebih mudah mereka hendak tanya soalan, chatbot kami akan jawab, atau WhatsApp bot akan menjawab. So lebih mudah. Okay? So AI tidak overshadow. Okay? Dia membantu sebagai alat untuk membantu anda boostkan bisnes anda, website anda sebagainya. Jika nak buat artikel, anda menggunakan ChatGPT, buat artikel, so dia buat satu artikel yang lengkap, dan jangan copy dan tampal, itu yang salah. Anda buat artikel, anda kemas kini dan upgrade dengan orang kata campur tangan manusia. Itu yang sepatutnya begitu dibuat. AI alat untuk bantu anda buat sebuah artikel, dan anda akan menggunakan kamera anda yang ada untuk ubah suatu artikel tersebut. Lebih mudah dan cepat. So AI tak ada overshadow. AI ada sebuah alat untuk bantu bisnes anda. Okey. Dan seterusnya, yang ramai tidak akui, yang ramai tak akan cakap, itu saya benci menjawab WhatsApp. Saya mula menaika dan menggunakan WhatsApp. Saya memang benci WhatsApp, di mana saya perlu copy paste semua copywriting ke dalam WhatsApp. Dan masalahnya, daripada beratus WhatsApp yang masuk, hanya 2 atau 3 saja ada. So adalah amat tekanan untuk membuat, orang kata, membuat bisnes melalui WhatsApp. So tetapi ada kalanya kita perlu untuk menjawab menggunakan WhatsApp jika menggunakan perkhidmatan. Jika ada menggunakan produk, tak perlukan WhatsApp. So cara paling mudah ada menggunakan save pages. Betul. Buat penerangan tentang produk anda, atau anda menjual produk takaful. Anda terang diri anda, antara apa produk orang, apa sesuai masalah anda. Jika minat, ke WhatsApp. Okey. Berbanding anda buat iklan terus ke WhatsApp, orang tanya tak dibeli. Tetapi jika orang bawa mereka ke website anda juga, atau save pages anda, mereka lihat save pages anda dan mereka study website anda, mereka baca artikel anda, mereka yakin dengan anda, mereka WhatsApp anda. So artinya orang ini adalah dipanggil hot audience yang berminat untuk menjawab, untuk beli produk anda. So mungkin dulu anda buat iklan dengan WhatsApp 200 orang, tapi 2 orang saja akan membeli. Tetapi dengan penapisan dan filter melalui save pages dan dibantu oleh website syarikat, anda mungkin masuk 50 WhatsApp, tetapi mungkin dalam 30 akan berlaku jualan. Ini perbezaannya dengan adalah tapis hot audience anda. So penting untuk membuat save pages dan juga website syarikat. Dan jika anda jual produk, lagi mudah. Dulu anda ada WhatsApp, anda minta alamat postkan untuk anda. Kini tak perlu. Gateway payment, hantar alamat, anda postkan. Lebih mudah. So artinya, jika ada bencinya WhatsApp, website ada pilihan untuk anda. Terpaksa jawab WhatsApp, tapi WhatsApp masuk ada yang berkualiti. Alright. Kedua, yang seterusnya adalah nak buat iklan takut bakar duit. Yes. Apabila anda bersama seorang pencuba pertama atau mula-mula nak buat Meta Ads, panggil kami berikan penjelasan tentang Meta Ads atau Facebook Ads. Anda fikir kalau buat bakar duit, memang akan bakar duit jika anda menggunakan boost memang bakar duit, atau anda tidak punya pengetahuan yang jelas structure atau funnel Meta Ads. Dia ada structure dan funnel sendiri. Dan baru ini telah keluar seperti Meta Andromeda lagi kata complicated, tapi mudah sebenarnya. Dan ini semua akan berikan tunjang kepada anda supaya anda tidak bakar duit. Anda akan dapat return yang bagus daripada sistem funnel yang kami tunjukkan ini nanti. Okay? So anda boleh buat iklan. Kami berikan bonus masterclass Facebook Ads lengkap untuk anda sebenarnya. Dan yang terakhir adalah marketplace lah. Marketplace yang fee atau commission memberi saya tekanan. Shopee, TikTok, setiap tahun menaikkan kadar commission. Saya personally membuat digital marketing ini daripada Shopee, sebagai Shopee punya, orang kata, digital marketer. Dan kita lihat Shopee semakin lama semakin tinggi fee dia. Dan dulu kita fokus pada dropship lah, seperti kompeten atau masuk ke dalam Shopee. Sekarang tidak lagi. Kami telah tinggalkan kerana kami tahu tidak mampu untuk mendapat keuntungan melalui sistem dropshipping. Kerana fee mereka naik semasa-masa. Kita dapat yang besar dari fee dia sampai 20%. TikTok dengan affiliate dengan semua ni 30% semua kasih pada TikTok. So artinya anda
tidak boleh bergantung sepenuhnya pada marketplace. Marketplace digunakan, yang salah faham marketplace digunakan tetapi untuk backup anda punya bisnes. Jika ada punya revenue atau untuk bersihkan 50%, anda masih mampu untuk menggunakan Shopee atau juga TikTok. Tetapi walaupun anda mampu, okey, pertama ada masalah commission, okey, tak bisa tahu commission, saja untuk 50%, okey. Tetapi potensi untuk kedai anda kena ban atau dikena gantung oleh Shopee TikTok adalah tinggi, betul. Jika ini berlaku macam mana? Kerana ini merupakan sumber platform utama anda mencari pendapatan. Betul lah. So, anda perlu backup. Anda perlu ada set pages dari syarikat. Jika berlaku, anda boleh transfer, anda boleh fokus pula pada website syarikat atau set page anda. So, buat dahulu kerana untuk sebuah website syarikat tu untuk berkembang, maka masa 6 bulan ke tahun untuk dapat trafik. Maka masa yang lama. So, sementara anda selesa dengan Shopee TikTok, okey, buat website, buat perlahan, masukkan produk anda, buat set pages, buat iklan untuk sampai anda. Kalau tahu meletup lagi bagus, anda tak perlu bayar apa-apa fee, anda dapat untung satu waktu daripada situ untuk anda untuk bawa jalan. Hanya kena fee untuk gateway payment RM1 saja untuk setiap jualan. Itu sahaja kan. So artinya anda tak perlu bayar 35%, 25% untuk Shopee TikTok. So anda harus ada backup plan. Buat website atau buat set pages. So ramai, saya rasa anda berfaham, ramai yang telah orang kata menangis, tak berlagu disebabkan bergantung kepada Shopee atau TikTok semata-mata. Dan bila mereka kena ban mereka punya account, mereka tak tahu buat apa. Sebab mereka tidak ada backup seperti set page atau website untuk bisnes mereka. Okey. So, inilah kami tahu masalah anda. Okey. Atau kerana inilah kami telah membina sebuah, kami gabungkan masterclass kami telah 5 tahun membuat masterclass ini. Kami ada masterclass Blogspot, kami ada masterclass Canva, kami ada masterclass Meta Ads, kami ada masterclass Shopee, kami ada masterclass untuk workbook untuk daripada Canva, semua kami ada. Kami jual berasingan sebelum ni. Dan kini kami gabung semua 3 masterclass utama, masterclass Blogspot, Canva dan Meta Ads untuk anda. Dalam satu modul yang berharga RM99 untuk anda gunakan dan belajar sendiri dan buat sendiri bersama anda sendiri. Jika ada masalah, anda bertanya kami melalui WhatsApp. So, ini kami berikan untuk anda. So, grab sekarang, okey? Untuk dapat kepada dan banyak bonus kami berikan untuk anda juga. Alright. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe YouTube saya untuk tips yang menarik tentang masterclass website kami. Okey, assalamualaikum.